Alright guys, Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Hari ni hari Khamis. Masih dalam cuti lagi. Hari ni nak bawa wife. Dia kata dia nak makan lunch dekat tempat biasa, Janda Baik. Cuaca Alhamdulillah mengizinkan. Harap tak ada hujan ya. Alright. Ini tadi ada aksiden tadi, kesian orang. Semoga dipermudahkan segala-galanya. Nampak macam warga Afrika. Kalau warga Afrika berat-berat je. Tak sesuai dengan spek Malaysia punya kereta. Sampai tercabut tayar dia. Siapa yang dia langgar tak tahu. Pot-pot orang bar. Ada serta Sabtu dan Ahad yang akan lepak lagi yang ambil gambar pada Radio Rider. Aku nak ambil gambar boleh. Itulah bayar sesuatu yang dia kenakan sesuai dengan kita rasa kita. Kalau kita rasa kapal kita cantik, kita beli. Kenapakah ini? Apakah mereka sedang melakukan di tengah-tengah hari buta ni? Malam tadi pun ada, yang ni pun ada. You guys enjoy the moment, the view. View macam ni lah yang kita nak. Cantik, indah, nampak hutan semua, awan cerah, matahari, kenderaan semuanya berjalan dengan lancar. Aku tak faham diorang. Aku duduk bawa-bawa pun tak ada bawa kereta macam ni. Diorang tengah-tengah ni bagi peluang. Dan rupanya trailer. Semoga dipermudahkan. Ni aku rasa dia hilang brake ni. Jadi bila dia hilang brake, dia akan masuk ke tepi sana. Terbaiklah trailer. Driver yang terbaik. Lori man. Aku pun terpaksa slow. Lori ni dah hilang power dah. Dia hilang power dah. Dia tak boleh pecut. Sebab dia tahu kawan dia ada ke bawah. Kalau ke kaki ni memang dia pecut daripada atas. Semoga dipermudahkan segala-galanya untuk mereka. Jadi kita ni beringat-ingatlah kita. Tak semua pilot darat ni buat jahat. Tak semua. Perkampungan Cina ni. Kita kan negara yang berbilang kaum. Ni dia punya papan tanda Kampung Bukit Tinggi Bentong. Inilah. Ini banyak makanan tapi itulah non halal lah. Tak pernah lagi saya tanya kedai-kedai Melayu ke sini. Tapi tak nampak pun kedai Melayu. Ada kat bawah. Boleh Cawangan MCA Bukit Tinggi. Woi guys, tinggi ni. Allahu Akbar. Boleh lepas ke? Alhamdulillah lepas. Seram. Kiri kanan. Lain clear. Oh tengok jangan main telefon. Okay guys, kita dah nak masuk bahagian simpang nak ke Janda Baik. Adalah 3.5 jalan ke Janda Baik. Dia ada 2 jalan. Satu kat sini, satu lagi sebelah sana. Jadi jalan turun bukit tu straight tu. Itu boleh pergi ke Janda Baik. Tapi jalan sana kurang cantik lah. Betapa-tapa. Sini dia janda cantik. Tak tahu lah mungkin ni. Sini ada chalet-chalet ni kalau nak mandi. Guys, bolehlah bawa family korang pergi sini. Ni start daripada sini.
Riverside, rumah makan Riverside, janda baik. Sini boleh sesuai lah ni kalau nak buat booking. Bawa anak-anak. Ya aku tak berani aku. Takut aku. Assalamualaikum Malik Kubur. Assalamualaikum Malik Kubur. Sebelah kanan kita adalah perkuburan tanah Islam. Ni bahaya dia buat macam ni. Tak elok. Kau nak buat macam ni boleh. Tunggu tak ada kereta. Tak ada kereta baru kau boleh buat macam tu. Jangan tiru macam tu baik. Bahaya. Perempuan yang bawa ni. Sorry lah, minta maaf. Tunggu line clear. Betul-betul line clear. Baru kau boleh buat macam tu. Ya guys. Cuma sebelah kiri. Pemandangan sebelah kiri. Oh ni. Okay, kita dah nak sampai ni. Restoran janda baik. Jom. Macam-macam restoran kat sini. Tapi pilihan utama adalah kopi ladang. Dah sampai dah guys. Okay. Sekejap ya nak parking tu. Okay, bismillah. Oh. Mungkin kot. Sekejap apa Tengok kiri. Abang nak pusing balik. Apa benda ni? Tak berani saya nak pergi depan lagi. Ni baru jenda baik ni. Tengah renovate ni. Ini pun breakfast juga. Sedap juga makanan tempat ni. Sedap makanan dia. Okay, jom kita balik. Coffee and craft ni. Nak cuba juga. Tunggulah ada kawan. Ada kawan je baru berani. Nak pergi berdua takut lah. 4 orang. Kalau dekat hutan pula tu. Guys, mana punya grup aku rasa ni mereka ada buat motivasi kot, motivasi. Askar punya team. Ish. Melayu lah. Dah lama dah ada. Apa dia pemandangan bukit tinggi di highway. Kalau kita naik bukit. Alamak, slow lah pula. Kenapa ni? Kenapa kau slow? Baru kau nak masuk kiri. Kau ni buat pasal lah. Okay. Inilah rupa dia. Jom kita overtake jap. Genting Island sebelah kanan. Dia kot Genting Island. Inilah puncak Genting Sepa. Guys, inilah puncak Genting Sepa. Di depan tu ada Petronas. Dia tak pasang lampu bang dalam terowong. Kepala bana dia betul lah. Orang tak nampak ke belakang kau. Bodoh betul lah dia ni. Aduh, aku pasal cakap mencarut. Aduh, siapa dia ni? Aduh.
Kalau siang confident sikit aku tak nak turun ke sini. Malam tu aku tak confident lah. Tak tahu kenapa. Aduh pula helak belakang lagi. Tu yang dia helak.